Raikan Ramadan ini dengan bufet santapan negeri selera satu Malaysia di Bertam Resort Penang. Pelbagai hidangan klasik dan moden Malaysia termasuk menu istimewa oleh Chef Joe Juri MasterChef Malaysia 19 Februari hingga 20 Mac 2026 6.30 petang hingga 10 malam. Dewasa RM119, kanak-kanak dan warga emas RM99. Maklumat lanjut WhatsApp 017-278-6379 atau hubungi 045778 8000. Santapan negeri iftar bersama kami di Bertam Resort Penang. Dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang-orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Jadikan Ramadan ini lebih bermakna dengan memenuhi kewajipan zakat anda. Tunaikan kewajipan zakat anda di Zakat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Maklumat lanjut layari www.zakat.mainpp.gov.my. Amanah ummah dijaga, hak asnaf dibela. Selamat berbuka puasa dan selamat menunaikan ibadah dari kami di Zakat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Jangan lepaskan peluang memiliki hartanah pilihan anda. Amani Residences kediaman di Seberang Jaya, berhadapan Lebuh Raya Utara Selatan. Lengkap dengan pelbagai kemudahan mewah seperti kolam renang, pusat rekreasi dan banyak lagi. Harga bermula hanya dari RM300,000. Hubungi 011-1722-6164 sekarang atau layari udaproperty.my untuk maklumat lanjut. Amani Residences UDA memenuhi impian anda. UDA Property mengucapkan selamat berbuka puasa kepada semua. Wah, Mami, banyaknya emas mengelip-mengelap. Semua ni dari perniagaan Emas Anwar. Lah ni Emas Anwar di semua cawangan utara buat promosi untuk semua jenis emas, termasuk emas baru dan emas pre-love. Jarang kita boleh dapat macam tu. Kalau macam tu, jom ke kedai Emas Anwar. Nanti terlepas pula. Kedai Emas Anwar, pilihan kami. Kunjungi kami di 11 cawangan kedai Emas Anwar di Bandar Perdadan Bertam Pulau Pinang, Sungai Petani, Kuala Ketil, Alor-Star, Mergong dan Citra Kedah serta Kangar dan Arau Perlis. Azan Maghrib ini dibawakan khas oleh Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda. Membangun wilayah, menyantuni ummah. Perda komited merealisasikan harapan rakyat. Selamat berbuka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
Azan Maghrib itu tadi dibawakan khas oleh Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda. Membangun wilayah, menyantuni umat. Perda komited merealisasikan harapan rakyat. Inilah Mutiara FM. Pening lah Mat. Habis sekolah ni tak tahu nak pergi mana. Nak cari tempat belajar yang boleh jamin masa depan. Cukup payuh lah ni. Halo, pening buat apa? Pedatek kan ada. Bawah selean Peda. Nak belajar otomotif, kimpalan, multimedia, semua ada. Yo ko. Menarik tu. Apa lagi yang best banget? Depa ada kerjasama dengan industri. Habis je belajar, peluang kerja pun luas. Nak tahu lebih, layari www.pedatek.edu.my atau hubungi 04 599 1100. Jom masuk Pedatek.